Assalamualaikum guys. Okay, so hari ni kita dekat Penang. Kali ni memaparkan sebiji LC V8, iaitu LC yang fuel injection lah, yang paling latest. Kita nak buat spare 63 top set sahaja yang berharga dalam 17 lebih. Okay, dan cap jalanan sekali cap jalanannya jadi 2K macam itulah. Okay, so jom kita pergi tengok dia. So motor dia dah leraikan cover set. Kita dah cabut cover set dan inilah dia memaparkan enjin LC-V8. So kita akan buka lah head block dia. Okay, exhaust dia pun dia dah luruhkan tu. Okay, so jom. Jadinya enjin kita dah lerai, head block lah kita dah lerai. Okay, and then kita pun dah set up head yang kita akan pasang, iaitu head 22.3 dengan block 63mm. Okay, kau tengok ni 22.3 blok 63. Okey. So tu dia. Jadinya kita dah nak buang masa. Ni throttle body kita pakai 34mm dan dia dah sekali dengan apa panggil, intake oval. Okey. Dan throttle body dia jenis bulat lah. Intake dia je oval. Okey, so ngam lah dengan head. Head pun kita dah siap potting dah semua. Bahagian dalam head cam dia kita pakai SHM1 spring valve, kita pakai 3.0 punya. Okey, dan trumpet ni kita akan buka dululah. Trumpet ni kita akan buka dululah sebab kita nak masukkan dalam kotak angin tu. Okey, so jom kita pasang bersamamu. Bersama walau kemana jua, lautan dalamku megah, gunung tinggi bukan pemisah antara kita. Bersamamu, sejak sentuhan pertama, ku ingin selalu bersama, tiada lagi pemisah, tiada lagi. enjin dia, head dan block dia kita dah siap pasang dan kita dah masukkan coolant, minyak enjin baru dan sebagainya. Throttle body injector 180, throttle body 34mm. So dengan berbekalkan ECU Tune Boss, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, exhaust dia pakai, tak tahulah, TS TS Racing 32. So ni lah bunyi dia. Kena betul. So respon ok, cantik. Enjin pun senyap, alhamdulillah. Dan settle lah kerja kita. Ok, cuma benda ni kita tak pakai auto sensor depan tu sebab kita tak letak dia punya adapter tu je. Okay, kalau letak adapter tu, benda ni memang lagi ke depan lah. Okay, tak ada masalah pun. Nak pakai boleh, tak nak pakai pun boleh. So itu je lah video kita pada kali ni. Package biasanya buat macam ni berapa? Package kita 1,700 lebih. Dan cap jalanan untuk ke utara, memandangkan kita sekarang duduk dekat Keluang Johor. Kalau korang duduk dekat belah utara, Perak ke atas, okay, memang cap jalanan kita kira maksimum 300.5. Okay, yang melebihi 350 km, kita akan kira maksimum 300.5 sahaja. Tak kisahlah 500 km, 600 km. Macam sekarang dekat Penang ni dalam 500 lebih rasanya kilometer, ke berapa entah. Tapi kita kira 3.5 saja. Okey. Bagi aku, tak tahulah bagi korang macam mana, tapi bagi aku cap jalanan 3.5 tu boleh dikatakan okey untuk perjalanan yang jauh kan, untuk kita pergi ke sini buat motor korang kan, dan sebagainya. Okey. So total dia dalam 2,000 lebih lah owner motor ni buat motor ni. Okey. Dan sekarang kita nak kemas-kemas, and then kita masukkan dalam kereta Exora yang tak habis bayar lagi tu. Lepas tu kita balik.
Okay. Quick, 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 quick.